Apakah ini efek debuff? Hi guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel Sakura Al-Jufri. Ladies and gentlemen, di tangan saya ini kita ada EX01, EXD01 extra deck. Ladies and gentlemen, ini dia kita ada starter deck untuk series Ultraman Rising guys. Ini dia animated series daripada ladies and gentlemen, ini dia starter deck EXD01. Jom kita tengok apa yang ada di dalam ini. Let's go guys. Di sini kita ada extra deck 01 Ultraman card game. So di dalam kotak ini dia hanya memfokuskan kepada movie Ultraman Rising. Okay, so itu dia kita punya kotak. Okay, jom belik-belik dulu lah kita tengok. So memang sangat berbeza guys dari series daripada yang kita ada starter deck yang sebelum ni lah. So tak ada apa beza sangat lah di bahagian belakang ini, tepi. Okay, so hanya di bahagian depan sajalah dan juga kod kotak tersebut. So tunggu apa lagi, jom kita tengok. So di bahagian belakang ini kita ada set content iaitu 50 kad, 1 playset, 1 pack BP02. Okay, BP02 ni kita akan buka semasa di dalam video yang seterusnya lah. Okay, so di video ini kita hanya fokuskan kepada starter deck tersebut sahaja. Okay, so ini dia kita tengok. Bezanya extra deck ini dia mempunyai type R iaitu rare. Fuyo. So nak tahu kan apa itu? Jom kita buka. Itu dia, kita dah nampak kad dia. Okay, menyala guys. Okay, so kita ada cover di bahagian belakang ni. Make sure buka terlebih dahulu lah. Okay, dah buka cover ini. Dan juga kita ada satu bahagian playset. Okay, kita tak dapat dua bahagian tapi hanya satu bahagian sajalah. So di bahagian belakang ini kita akan dapat satu manual jugalah. So 2 in 1 memang sangat berguna. So okay, itu dia. Tak ada apa yang special, masih sama dengan playset yang sebelum inilah. Okay, kalau tak pandai main jangan risau, di bahagian playset ini kita ada beberapa step untuk bermain. Okay, so tak sabar ni guys, tak sabar nak tengok kad di dalam ini. Okay, jom kita buka. Okay, first card ini kita ada Triple R Ultraman Kenseto. So efek dia adalah efek debuff jika opponent adalah type arm ataupun power. Bukan nak cakap apalah, tapi kad special dari booster pack ini, starter deck ini dia tak melengkung seperti starter deck yang lama ni. Okay, so nampaklah Subaraya ni menjaga kualiti kad tersebut lah. Saya sangat bangga lah mereka berjaya hasilkan satu solusi yang terbaik. So di sini kita ada BP yang sangat tinggi iaitu 19. 19,000 guys, terbaik. Next kita ada kad Amy level 6. So dia merupakan satu kad support di mana efeknya adalah buang satu efek daripada Kenseto. Nampaknya memang sangat berguna lah kad tersebut ni. Alright, so let's go. Kita ada 3 kad level 1 iaitu efeknya di sini adalah draw 2 kad dan juga buang 1 kad, letak di bahagian bawah deck. Okay, art dia just nice, I like it. Next kita ada kad apa ni? Level 3 Ultraman Kenseto guys. Okay, type-nya adalah power dan juga efeknya adalah efek debuff juga jika opponent adalah type basic ataupun speed. Alright, kad ini BP akan turun menjadi 1. Uish, sedih ni kad power ni. Nampak tu dia ada 19,000 BP tau yang kad ni. Okay, nampak dah tu.
So cardnya ni dia ada 18,000 tapi dia efek memang tak memberasankan lah. Next kita ada Amy level 4. Okay, so efeknya adalah reveal 3 kad daripada atas deck dan ambil 1 kad jenis scan 1. Selebihnya kita akan buang, letakkan di discard area. Okay, nothing special. Okay. So next kita ada itu dia 3 level 1 Ultraman Kenseto. Okay, art dia just nice ya. So ada ambil daripada series dia lah. Next kita ada Ultraman Kenseto lagi level 1. So ini kita ada efek guys, kita ada efek. So dia adalah BP increase jika opponent adalah type speed, increase 1 lah. So level 1 ni memang sangat berguna lah. Okay, kita disajikan dengan level 2 pula guys. Okay, so efeknya adalah debuff guys. Debuff jika opponent adalah type power ataupun speed, BP akan decrease 1. Sedih betul ni, banyak kat dia debuff. Sakit deck dia ni. Bukan sakit opponent lah, sakit kita. Next level 2 kita ada Kenseto. Okay, sangat function lah kad ini. Okay, BP akan increase 1 jika opponent adalah type speed. Alhamdulillah, ada juga functionnya. Next kita ada 2 kepeng level 2, tiada efek. Okay, art ambil daripada movie-nya. Okay, so nothing special. Next kita ada 2 kepeng kad level 3 Kenseto. Okay, itu dia. BP biasa saja 17,000 I guess. Ya, BP semua Ultraman lah. Semua kad dia adalah 17,000 lah kalau level 3 ni. Okay, so dari Kenseto ni saya rasa dah pun settle lah kadnya. Amy pun rasa semua dah keluar kad dia. Okay, now kita pergi kepada Ultra Dad. Bapa kepada Ultraman Kenseto. Okay, itu dia. Kita nampak mustache dia. Betul-betul nice, betul-betul detail lah. Okay, so ini dia level 1. Level 2 guys, level 2. Okay, so apakah efeknya? Alright, so BP akan increase jika opponent adalah type speed. Okay, boleh lah function. Next kita ada sikitnya kat dia. Okay, level 3 terus guys. Okay, level 3. So di sini kita akan beri type basic ataupun arm kepada Kenseto. So Ultra Deck ni function lah juga untuk dijadikan sebagai support. Next kita ada Amy. So Amy ni efek dia adalah alright, so dia akan bagi BP 1,000 kepada Kenseto. Boleh lah untuk nak cukupkan deck sebagai, yalah kalau nak main deck Kenseto ni kena berhati-hati lah. Make sure kena beli 2 kotak. Okay, next kita ada Gigantron. Okay, efeknya adalah jika type opponentnya adalah basic, okay, BP nya akan jadi extra. Dan Mecha Gigantron. Okay, so efeknya adalah reveal 5 kad dan ambil scene card. Okay, so agak function lah sebab okay, kita tengok sabar, nanti dulu kita tengok singkat dia nanti. Okay, next kita ada Destroyer Robot. Okay, ini dia musuh utama dalam series ini. So BP nya akan jadi extra jika type opponent nya adalah basic.
Okay, apa saya cakap ni, SIM card ni sangat function. Okay, special together kerana dia punya efek adalah abaikan satu efek daripada Kensetto tersebut. So efek debuff Kensetto ni tak menjadi. So betul-betul function guys. I guess kalau nak main deck Ultraman Rising ni, make sure kena adalah kad ini semua kecuali Destroyer tu lah. Make sure starter deck ni kena ada 2 lah untuk main support. So itu saja kita punya penghujungnya. Alright guys, nampaknya kita sudah pun sampai ke penghujungnya. Nampak tak? Deck ini I guess dia tak berapa molek lah untuk starter. Yang mana yang baru nak main tu, deck ni tak berapa molek lah sebab dia banyak efek debuff dan kad untuk untuk dia punya support pun kurang. So at least kena ada 2 ni lah untuk deck ni nampak lagi power. So I guess boleh ada tapi kena make sure ada 2. So kalau ada satu pun sangat susah lah kalau nak compete. Lagilah sekarang ni deck meta kita ada Mebius Hikari dan juga 3 Blazer. Itu saja dari saya. Assalamualaikum. Bye bye.